Wanita ini kelihatan bodoh dan bodoh. Terdapat kuasa dalam badan yang boleh membalikkan penghinaan. Lisa pada asalnya adalah satu-satunya harapan untuk menyelesaikan krisis kiamat. Tak sangka, Lisa yang baru dicetak langsung tidak mempunyai ingatan. Ternampak beberapa pengawal keselamatan bersenjata tersingkir dari kabin eksperimen dengan satu kepala. Serta-merta, penggera seluruh bandar berbunyi. Berpuluh-puluh polis tentera dan polis robot sedang dalam pengejaran. Lisa Swart tidak mempunyai cara untuk melarikan diri. Dia melompat dari bangunan itu. Kunci terjatuh ke dalam teksi yang laju. Pemandu itu terkedu. Nick, yang pada asalnya seorang pesara tentera pasukan khas, tidak mahu menimbulkan masalah, tetapi melihat anggota polis yang mengejar mereka, dan Lisa yang ketakutan. Nick terdiam beberapa saat. Kunci menendang pemecut. Teksi itu meluru masuk ke aliran trafik 3 dimensi seperti kilat. Dengan pengalaman pertempuran bertahun-tahun, dia menahan kuasa tembakan intensif kereta polis. Dia berjaya menyelamatkan Lisa, tetapi Nick tidak tahu. Mulai sekarang, nasib dua orang itu juga terikat sepenuhnya. Pada masa yang sama, Legion Orsi mencari petunjuk dari bangkai kapal angkasa Shava. Disahkan bahawa 4 permata tersembunyi di planet Paradise yang hilang, dan itu juga merupakan kubu terakhir orang Shawar. Pada masa ini, pengawasan Sang Bio juga menangkap maklumat penting ini. Dia mengetuai tentera upahan elit untuk menyerang Paradise Last. Kini 3 pasukan sedang berkumpul di Last Paradise. Peperangan pastinya tidak dapat dielakkan.